yang diadakan majlis kenduri tadi ni, atau pada jalannya, pada jalan tempat laluan-laluan untuk kita sampai kepada tempat yang diadakan kenduri itu, jangan ada apa mereka yang menyakiti dengan dia, dengan mereka. Mereka yang menyakiti ni, siapa yang menyakiti ni? Oleh yang kena seru. Mana ada orang yang menyakiti, maksud menyakiti di sini boleh menyakiti pihak tubuh badan, mengancam, ada permusuhan. Ada permusuhan dia dengan orang yang dipanggil yang lain tu. Ataupun habis tak ada, kita jadi sakit hati. Pipi kenduri tengok, oh seteru dia ada dah. Tu jangan ada orang yang macam tu berada di jalan ataupun berada di majlis kenduri tadi ni. Menyakiti tu kerana berseteruan. Dengan kalau yang dijemput bersama dalam majlis kenduri tu, ada orang yang saling berseteruan, bermusuhan. Maksud bermusuhan di sini, bermusuhan yang dibenarkan pada syarak lah. Musuh kerana agama. Ada orang-orang yang tak mau melaksanakan perintah agama ni, boleh kita bermusuhan. Sebagai contoh dia ni, dari kalangan orang yang tak mau menghadiri sembahyang Jumaat. Tiba-tiba dia pula terkenal dengan maksiat ni. Kita pergi tengok, kaki tu duk ada. Dia panggil juga pok-pok tu. Jadi di situ menggugurkan kewajipan atas seseorang menghadiri majlis kenduri tadi ni. Ataupun setengah ulama mengatakan bahawa jalan mereka yang menyakiti dengan dia ni, setengah masalah masuk di bawah masalah ni, macam dia panggil kenduri, dia langkau rumah. Dia langkau, makna dia tak panggil habis. Langkau rumah, pergi panggil rumah tu. Maka itu pun termasuk daripada menggugurkan kewajipan. Makna orang yang mana buat majlis kenduri ni, mana kawasan Korea dia, kalau keluar Korea lain lah kita minta 77. Kalau dalam kawasan penempatan jiran-jiran dia ni, dia tak panggil pun, langkau-langkau, maka kita hak duk pada pihak luar ni tak jadi wajib pergi. Walaupun majlis tu majlis kenduri dia apa sekalipun, angkat pada hari yang sama sekalipun. Atau mereka yang tiada layak sekedudukan dengan dia akan mereka. Pok-pok ni kalau kita pergi ni, tak sepatut kita duduk bersama majlis dengan mereka. Macam golongan-golongan artis lah. Kita pergi, pok-pok ni pun ada semerayung pok mereka. Kita nak pergi duduk sekali dengan pok tu. Ni pok-pok orang lagu ni, dia suruh hindar. Ni dah, dia rajak dia pergi selfie kat gambar berjabung. Tu pok-pok ahli pasir tu, bukan dia suruh kita pergi duduk sekali dengan mereka. Kalau boleh, jauhkan diri. Imam Ghazali kata jauh. Orang-orang macam tu kena jauh. Dia tu jangan bagi mai dekat kita, kita jangan pergi duduk dekat dengan dia. Ada disebut, Imam Ghazali sebut dalam kitab ada Bidayatul Hidayah. Ada diceritakan syair Sayyidina Ali. Kan syair dah tu. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. Dia panjang syair tu.
Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Syair Sayyidina Ali. Fala tashab akhal jahli, janganlah kamu bersahabat dan mendampingi akan orang yang jahil. Jahil itu di mana maksud banyak. Ada setengah jahil dengan makna tak mau mempelajari agama, ada makna jahil ni jahil daripada sudut akhlak dan pengamalan syariat. Tu dia kira jahil lah, walaupun dia ada pengetahuan. Sayyidina Ali bersanu. Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Hang kena hindar diri daripada dia, dan dia kalau boleh jangan bagi masuk duduk dekat sekali dengan kamu. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Fakam min jahilin arda, berapa ramai orang yang sikap begitu memburukkan dan merosakkan haliman hina yalqahu, akan orang yang berbudi bahasa dan baik ketika mana mereka duduk bersama dan bertemu. Sayyidina Ali sebut ba'walil qalbi 'alal qalbi. Sebab masalah tu nanti sikap-sikap perangai yang ada dalam perut tabiat mereka ni, dalilun hina yalqahu, akan menunjuk dan membimbing orang yang lepas temui. Lebih-lebih lagi kalau orang yang duduk bersama dengan dia mengkagumi dia, dan dia akan terikut jejak perangai tu. Itu yang syarat gitu. Walaupun pandangan kita ni orang kata apa yang betul tu, kita buah markah boleh. Katanya syarat ni ulama kan kita dah buat. Imam Ghazali sebut berapa bait dah, 7-8 bait tu. Tak ingat dah tengah. Lama tak tengok kitab, lupa. Dia tu hidayah. Ingat lupa tu lah syair dia tu. Syair Sayyidina Ali. Tu. Atau mereka yang tiada layak sekedudukan, duduk bersama dengan dia, dengan mereka. Jangan ada tempat yang diserukan tadi ni, ada orang yang menyakiti walaupun pada hati ada permusuhan. Dan ada permusuhan dia dengan orang tu, ataupun lain daripada permusuhan, ada sengketa yang mana musuh yang dibenarkan pada syarak. Sekali lagi kalau kita jumpa, kita ada mood pun hilang mood kan. Apa panggil kau dia ni kata kopi ajak pergi main Jumaat, dia kata apa, tak pergi main Jumaat pun bak kenuri orang masjid main penuh siapa tu. Orang jenis tu memang ada jenis tak heran orang. Jadi bila tengok main juga dia ni asam mak. Kadang-kadang dia cabak pun. Dia pergi masjid tu boleh jadi kaya. Mula capai je. Geng-geng duk pi tu semua geng-geng mutu buruk. Padahal orang kata elok tak pi. Tunjuk dia megah lah. Dia megah. Kata dia tu pasang orang duk bulak atas dia. Kita jadi musuh. Kan musuh guna. Syarak tak bagi kita musuh rapat dengan dia. Jadi api kenuri dia pun tak ada. Sembang pandai tu. Dia tu. Pam-pam boleh ada lagi bulu telinga kita. Tadi lepas cakap-cakap sekali pakai nak peli kan tu syarak dia ambil kira tu betul sepi. Lepas sekali jadi mengkeli ke tu. Kita dah ada duduk bulu lah dalam perut tu. Ataupun orang yang tak sekelayakkan duduk dengan kita. Kita ni ahli ibadat. Orang-orang macam ni jangan duduk selepak. Tapi orang kita tu, dia menyeramah. Sebab tu jumpa puak-puak tu lah. Kadang-kadang puluh nak tangkap gambar, dia kita tangkap gambar dia tak berkelas siap pun nak tangkap gambar dengan kita. Kita ada tergih-gih nak tangkap gambar dengan dia kan. Ayat ni tu. Masa saya pergi umrah dulu ni tu, pergi jumpa di Bin Ali. Tak mau sebutlah nama siapa. Yang duk pergi ni gambar. Ni, kalau dia nak minta gambar dengan aku, aku terlapang lah mana pergi. Bukan kata aku nak minta. Dia nak minta nak gambar dengan aku, aku tak mau lah. Mereka isya. Dah lah kalau hang jumpa tu guru ke syekh ke hang alim mana ke kita pun teringin pergi duk tempek kat tepi tu. Kau boleh berkat depa orang sikit main kat kita. Ni pok-pok tu aduh. Selebriti. Tu pun ambil kira tak layak sekedudukan. Atau ada di sana mereka yang menyukakan manusia dengan keji-keji. Bani fahsyak, mana benda yang dilarang. Bagaimana ada
Kalau dulu ni kugiran. Orang panggil apa dulu ni? Wayang kulit. Lagi apa? Hadrah. Kan? Orang kata dulu hadrah. Oh. Ghazal Pati. Ni. Tengok ni banyak lah ni. Apa dia lagi ada mana kalam yang kaji tu di DJ apa tu. Bukan kata DJ ni semua tak kena lah. Bagi ya saya daripada pihak tuan rumah mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan rombongan yang baru tiba. Sila. Menjemputkan semua tetamu-tetamu untuk menjamu selera dan makan tu banyak sikit, jangan makan banyak sangat. Oi. Tuan rumah tak boleh lah kata gitu. Kita hak makan kena ingat gitulah. Penyakit minyak. Tuan rumah tak boleh kata makan agak-agak no sunnah makan sepertiga, tak boleh kata. Memang benda tu anjuran syarak pun. Tapi kita pihak yang memakan ni, kita makan patut padan lah dengan kita. Tuan rumah tak boleh kata ni saya nak suruh tambah, tapi tak tengok ke dalam hayatus sahabah kemudian berbuat gotoh. Basuh tangan pelan dan tetamu tak boleh. Kita jemput sila ni banyak ni makan ni. Makan lebih berhabis ni. Amoi tambah lah. Sedap ni ha. Tuan rumah memang macam tu disunatkan kita menyukakan tetamu begitu. Cuma dia imbangi dua belah pihak lah. Kita yang menjadi tetamu ni kenapa ingat lah. Makan ingat kat orang sama. Ni dah dengan makan-makan bekal buat balik lagi. Kita macam. Dan dusta ni tukang karut. Tukang karut yang kuliah tersebutlah kisah bila berlaku benda tu. Kami cerita kan dalam tu tersebutlah kisah pada satu masa zaman dulu. Bila jadi muhung apa? Tukang karut tu dusta ni cerita reka-rekaan lah. Kalau dia cerita ni nak bagi sedap dia kena reka kan. Kalau realiti tak sedap. Kalau ni hantar dia panggil tukang karut. Tukang karut ni memang akal jenuh. Dia cerita bab apa pandai. Dia pandai reka. Murung kot tua lah. Dia reka tak mana cerita pun dia nak kena reka sikit baru sedap. Kena otor sikit. Dia punya cerita sebenar. Atau di sana itu perempuan. Mana percampuran ni. Kalau tidak tak ada ni. Kalau perasin tak timbul. Yang perempuan hidup perempuan. Ni ada dalam majlis tadi ni perempuan menilik kepada lelaki. Mana begitu juga sebaliknya apa? Lelaki yang menilik kepada perempuan. Mana menilik ni memerhati. Perhati orang kan hari kenuri ni dia pakai bersiap. Mana ada orang pergi kenuri mulut pucat. Ada muka dermen dengan bedak sejuk tak ada. Dia bersiap tu segak kan main. Redak-redak pun tak nampak. Hitam-hitam berkelarah nampak putih elok kan. Tengok segak dia ni. Itu aku tengok besar campuran kita pergi makan lelaki-lelaki rumah. Kadang-kadang awak bini dia pun selalu masalah. Orang buh lah tuan rumah buh perasin lah sana sini. Dia aku tak boleh bini ku suruh makan dia tak mau. Payah dia. Muhung. Duk tinggal pergi kerja boleh pun. Tumbuk kan. Apa? Akal dia tu. Ni menilik ni apa masuk masalah ni? Sanding. Sanding. Apa makna sanding? Sanding ni kita mempamerkan pengantin untuk tujuan dilihat oleh orang. Tu sanding. Tu ada bubuh bunga tu hiasan bagi persandingan. Asal makna sanding ni kita adukan pasangan suami isteri supaya dipersaksi dan dilihat oleh orang. Orang kita ni lagi teruk dah sanding-sanding bawa pergi jalan tu ke gedung. Tengok ni bini dia ni. Kan? Ada orang kampung dulu punya teruk. Dulu kalau tak jalan pergi ke gedung tu ke orang tak ada adab lah kan. Ni kata kampung-kampung ni nak nuri tu. Dah pergi duduk depan tu kibak, tukang kibak yang dia pecah peluh buat tu tak pecah peluh lah.
Tolong kibang. Tolong kipas tak apa dah. Habis temu kuat dia punya masa sanding tu, bawa pergi jalan kot Gedohok. Apa suh, apa nama pinggal lah apa semua. Habis buat pergi. Mana ada orang baru weh. Orang Gedohok. Betul lah cara dulu. Orang dulu teruk lagi mengendap. Mereka sampai ke malam mengendap. Mampus je. Mengendap. Tu dulu cerita dulu Tok Guru dulu menikah pun buat kampung mengendap. Gua kata lah nampak orang dulu rumah papan bukan ada rapat. Tok Guru apa mengendap. Ni dia cerita kan tu. Dulu Tok Jia teluk menikah. Apa tu mengendap? Insya Allah. Tok Guru menikah ni lah. Lepas pada 4 lama dia meninggal. Dia dah sebut malu ke orang pida. Saya dah duk pida. Tak, betul tu. Ini sanding tu. Boleh tak sanding? Sanding ni kalau kita pamen untuk dia beradik terdekat tak apa. Mahram ni tu. Kita sanding pida ni mana kita. Kan? Tu masalah sanding ni. Kalau dia buat majlis di dalam, tak salah. Yang salah buat di luar. Ni orang masuk tengok. Dia salah masuk tengok apa? Dah rumah orang. Nak buat ke? Buat hak kat dia beradik dah. Tidak dia rasa menyewa tak lepas. Buat nuri tak sanding ni rasa tak lepas. Buatlah rumah. Buat dalam. Ruang dalam. Tunggu dia beradik ya. Tengok. Tengok. Nuri tak ada sanding. Satu lagi orang perempuan pergi tak masuk tengok bilik. Oh, tak sah. Sama bunyi nasihat buat. Tak ada masuk tengok bilik dia lagi. Loh nak tengok buat apa bilik orang. Perangai tu kan. Kita mana apa gila sibah tak tengok bilik dah. Elok noh tu aku tengok biasa dia pandai bapak noh. Aduh yang perempuan. Lu kalau pi kan Nuri tak masuk bilik. Tak sah Nuri tu. Kena pilih. Memang tu lah. Dia ingat macam tak pergi Nuri. Tu kata syarat sah pergi ke Nuri macam tu. Sungguh tang mana pun macam tu. Jadi adat gitulah. Benda aku tu yang nak kena kikih tu. Ni sanding ni ingat tang ni. Betul tak ada pun dalam kitab tulis sanding tu. Duk bawah maksud makna menilik kepada lelaki-lelaki tu. Situ. Tahu mana dah kita mengaji tu usul tobik gitu. Termasuklah seperti bersanding tu. Kita faham daripada mantuk tu lah. Barangkali zaman musanah ni tak ada ikut sanding-sanding gitu kan. Dia lama dah 40 tahun dah. Atau alat permainan. Ni atau pada kata perempuan. Atau di sana itu alat ni ada alat permainan. Alat permainan apa? Apa longsong? Alat permainan ni dalam bahasa Arab dia panggil alatul malahi. Apa makna alatul malahi? Muzik. Lagu dan muzik. Dia muzik tu lah. Lagu kalau tanpa muzik keruh ya. Kalau kalam-kalam dia tu lara. Kali kalau kalam yang memuja benda salah tu haram lah. Dia panggil lirik hanya nyanyian kosong ni. Tapi kalau dipesertakan dengan muzik, muzik tu yang tidak haram tu. La'anallahul mazamir. Allah melaknati akan mazamir. Orang yang bermain serunai. Kan bahasan panjang. Ada tak tidak tu? Kita mufti Brunei buat. Dalam tu detail dah bahas 4 mazhab. Sedap hujah-hujah dah. Satu dia buat main. Panjang lah dengan hadis dia apa semua. Qainat. Ada 15 adalah hadis Sayyidina Ali Sunan Tirmizi. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Dia ada hadis tu. Alhamdulillah sebut sebiji-biji. Kalau muzik, masalah muzik ni satu. Ada orang hari ni duduk ni tu punca. Benda tu ijma'. Dia ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf tu khilaf tak mu'tabar. Dia bukan mujtahidin. Mutaakhirin kaedah dah bila terjadi nak ijma', maka tidak ada diiktibarkan sebarang khilaf yang berlaku selepas terjadi ijma'. Kaedah dah. Macam mana dia berpegang? Dia nak tarik dah lah benda tu boleh tak boleh. Benda dah ijma' dah haram. Pandai-pandai apa. Berapa orang
yang kita boleh tarik dengan sebab muzik tu sembahyang dia khusyuk, nak jadi hamba Allah yang diterima, yang muttaqin, tak ada pun. Anwar Muhriqah dalam kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haytami cerita panjang. Mak ni punca banyak apa-apa ni. Lepas dah betul. Tak boleh lah apalah. Dalam kitab tak mana kita turun semua sebut gitu. Salah kita nak buat juga ni juga kita tanggung lah. Tapi jangan menafikan, tu berat. Benda dah sabit dah di kalangan para ulama, tiba-tiba kita nak menafi. Nafi tu yang mudarat besar tu. Dia panggil wajib usuli tu yang berat daripada wajib furu'i. Menerima pengharaman, menerima kewajipan. Wajib usuli, wajib furu'i, melaksanakan kewajipan, menjauhkan pengharaman. Tu dia panggil wajib furu'i. Dia nak bahas wajib furu'i usuli ni dalam kitab Pakui mana? Iman tu. Tak lain jangan sentuh furu'i usuli tu. Tu cik amat wajib usuli, wajib furu'i. Atau alat permainan didengarkan dia. Didengar ni diperdengar nama dia. Pasang lah. Kita hari ni pasang lah. Dulu ni muzik ni nak kena main, nak kena pukul ataupun bertali ataupun passion kena hembus. Dia muzik 3 bagai tu guna hembus, pada ke serunai ke saksofon ke, ataupun dengan kita pukul bidarbin. Bidarbin ni macam kompang, gendang. Satu ni dengan gitar outer. Outernya gitar jenis bertali. Gitar, tabis ke, pada lagi gambus ke, gambus dah khilaf. Gitar tak ada. Nah dalam tu lah, dalam Mufti Brunei tu dia detail tengok cara bahasa nafdah pengharaman nak muzik. Atau diketahuinya bahawa dipukul alat permainan pada waktu itu. Waktu tu waktu kita hadir ataupun ada pada majlis kenuri. Nah kadang dia tak main sepanjang. Dia main waktu-waktu ketika yang main sama-sama pengantin tu ya, bunyi. Elok lepas punya habis program lepas setengah jam ke sejam, tak bunyi lah. Ada kat macam tu. Teruk lagi lah ni. Dengan DJ dengan bunyi tom 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 tom. Nak menyimbang pun tak boleh. Kan tapi kenuri nak tanya, hang mai bila? Sorang-sorang apa jadi aku tu. Tak dengar. Habis kat bidi telinga. Hang mai bila lagi? Pukul 12 tadi, pukul 12. Sembang tanpa. Bom 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 lagi panggil artis. Masakan lagi. Tu apa? Dulu ni pasang lah, DJ dia pasang lah. Mula-mula dia buku Quran tu. Lepas tu selawat apa sikit, berzanji apa selapis kan. Ambil bekat. Doa, habis-habis doa tu mula. Nasyid. Nasyid tu 60-an, naik 70-an. Dia naik 80-an tu. Irama Malaysia, balada pop rock tu mula mai. Pukul 6 pop ye ya. Satu lagi nak menutup dangdut. Sekali lagi naik gencok sama. Lah ni sama hari Bollywood. Lah Bollywood dulu tak ada konsep Bollywood. Ni buka slot karaoke. Slot karaoke. Nak terona lah ada suara sikit kan. Yang kadang-kadang tu sedon-don pakai baju semua. Buah lagu apa nama dia tu, Pagal Hega. Macam-macam dia tengok. Apa nama tu, Mahabbatin ke. Lagu hak ni lah, hak top 10 tu. Sekusha Tehe ke. Mudisi Syadi Karunggi ke. Sedikah kamu berkahwin dengan daku? Kati 2-3 batah tu kita pun. Mudisi Syadi Karunggi. Sedikah kamu berkahwin dengan daku? Urdu. Bobi. Macam-macam lah. Ni lagu-lagu tu ada lah. Lagu-lagu hak top tu.
Filem mak dulu Bobby orang tak pernah lama. Isi kapok bermuda ni lagi. Dia tahu. Isi kapok. Isi kapok. Kau baca Amrut. Bobby tan bopa. Pelakon apa Dimple Kapadia. Mampus memang tu. Itulah tema Bollywood. Malam pakat karaoke, Allah. Yang awal doa minta berkat lah apa. Beberapa hujung undang murka Tuhan. Tu punca kadang-kadang permasalahan berlaku rumah tangga sandia tu juga. Dan bahawa tiada ada di sana itu mungkar. Dan syarat dia lagi dalam majlis tempat yang diadakan kenduri itu perkara mungkar, perkara yang dilarang pada syarak. Tapi kalau dia hadir, dia mampu hindarkan kemungkaran, itu tak ada masalah. Lagu mana perkara mungkar? Perkara yang dilarang pada syarak. Seperti hamparan yang diharamkan dia kan hamparan, yakni hamparan sutra. Jadi persandingan dia panggil apa? Pelamin yang dibuat majlis tempat persandingan tu dihampak dengan sutera-sutera yang mahal, harir ataupun qazzun. Dibaj. Sutera tu dibaj, harir, qazzun tu jenis-jenis sutera. Tu sutera yang kita buat hamparan tu. Tu orang lelaki pun tak boleh, orang perempuan pun tak boleh. Orang perempuan yang dia boleh sutera tu pakai, bukan buat hamparan. Atau rupa-rupa binatang yang tertinggi pada saqaf, pada saqfin ni bumbung, atau jidar, dinding. Mana yang tertinggi ni bukan diletakkan pada lantai. Apa maksud? Rupa-rupa ni, ni dia ada bahasan di kalangan fuqaha. Maksud rupa-rupa di sini ada dua. Yang pertama, rupa-rupa sini dengan makna patung. Kalau patung ni sepakat ulama haram. Yang kedua, gambar yang tidak ada ain. Gambar yang kita tekapkan pada hamparan-hamparan atau pada mana-mana kain ataupun banner. Banner dia panggil kan. Banner tu dia tak ada ain. Kalau kita suluh ada sebelah ya. Itu pun ada khilaf ulama. Dapat muktamad tak haram. Macam gambar-gambar lah kita buat banner apa kan. Tu tak haram. Ini rupa-rupa binatang ni makhluk yang jenis bernyawa. Kalau bukan jenis binatang tak apa. Macam pokok-pokok pemandangan, tu tak ada masalah. Hang buat ketui pun tak ada masalah. Yang tak boleh ni buat rupa patung ataupun gambar daripada binatang. Binatang ni makhluk yang boleh bergerak dengan sendiri, al-mutaharrik binafsihi. Kalau jenis lain tak boleh gerak dengan sendiri, dia tak ada iradat. Tak atas bumbung ni, lantai bumbung tu sini buat patung. Tu projektor dia tak ada ni. Ni ada rupa. Gitu. Projektor tembak gambar ganti. Tu maksud macam gambar tu. Itu dah khilaf. Itu dah khilaf. Pada tak ada ain. Kira-kira kalau dibiarkan begitu hidup, mana hidup man. Kalau patung tu ada rupa lengkap, tu tak boleh. Kalau gambar ada khilaf. Lepas tu hukum dia makruh saja. Ada gambar harimau ke apa semua. Tapi kalau ada patung-patung tu haram. La'anallahul musawwirun. Allah melaknati akan orang yang membikin ataupun membuat patung-patung. Syariat kita lah. Yang ada duk kiyah pula syariat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman buat patung. Boleh pun Nabi buat pun boleh. Lah. Tu undang-undang dah. Undang-undang kita mana boleh. Kan dalam surah Sabah.
cerita kenaan dengan bila Nabi Sulaiman perintah jin buat patung dan istana. Tiba-tiba waktu tu Allah ambil umur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duk tegak berdiri, tungkat dia duk pegang. Lama. Lau kanu ya'lamuna ma ya'lamuna al-ghaib ma labisu fi azabil muhin. Puak-puak jin-jin ni dia ingat kot Nabi Sulaiman duk tengok atas istana tu, daripada bawah je tak berani cari, tak berani lari, tak berani culah. Tiba-tiba hatta ta'kulu mansi'atuh. Mansi'atah sehingga memakan akan tungkat Nabi Sulaiman tu aneh-aneh. Aneh-aneh makan pan patah. Bup, Nabi Sulaiman jatuh. Lah, rupanya dia mati lama dah. Kalau kita tahu tuang awal lagi tu lau kanu ya'lamu nal ghaiba ma labisu fi azabil muhin. Kalau jin dia reti, dia tahu benda-benda ghaib, lepa pun tak kelapak jadi pak yik lama-lama tu kan. Nampak ada jin pun tak tahu benda ghaib tu. Nabi Sulaiman dia duki apa dia buat patung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman syariat dia. Awak tak ikut menikah sama Nabi Sulaiman bini banyak. Bini Nabi Sulaiman 300 lebih. Campur dengan sahaya 1000 orang. Macam 1000 bini. Nabi Daud tak banyak sangat. 400-500 ya. 600-700. Nabi Sulaiman 1000. Satu malam dia tawaf bini dia 100 orang. Itu biasa. Biasa-biasa 100 orang. Kita lagu tu kan setakat makan herba. Telan pokok tongkat alim tak boleh buat apa lah. Orang kemas kita. Harap sembang saya kemas. Yang anah cerita. Satu malam dia tawaf isteri dia 100 orang. Hebat. Allah hebat orang dulu. Dia dah dinding. Dia cadar mana. Dia ada farash. Atau pada pakaian, pada pakaian pakai seragam semua ada gambar rupa, itu ada khilaf. Mendapat muktamad makruh. Buah gambar binatang tu, buah gambar singa, buah gambar serigala, buah gambar dubuk, gambar tikui. Mickey Mouse tak tikui. Rabbit, Hello Kitty. Lepas tu apa nama Pink Panther. Pink Panther. Pink Panther. Apa nama Garfi, lepas tu satu lagi Hippo, badak yak. 7-Eleven dulu apa dah? Orang tu gila kurus. Orang panggil Papai. Bukan. Oh, yang kurus. Kurus tu 7 bah? 7 bah tu? 7-Eleven. Ni Divo apa? Tu ya tu apa orang. Fido Dido. Yang boleh lama lah. Dalam 80-an tu ni. Ingat-ingat lagi Fido Dido. Tu apa macam gambar-gambar menatang tu. Tu makruh. Bila ada lamak tu depa hias. Depa buat pakaian depa sebagai pakaian. Maka majlis tu jadi tak wajib dah kita pergi. Kalau buat patung, itu haram. Sebab itu haram. Ada setengah orang kaya kan, masuk rumah dia tu dia buat taman gitu kan, bangau kan. Dia buat lah kebau sekok duduk dalam tepi kolam tu semua kerja haram. Haram tu buat patung, buat daripada apa tak kira. Dari simen ke, buat daripada besi ke, daripada plastik ke, timah ke, tembaga ke, tak bercara. Zaman dulu ni bila buah gamak binatang macam tu, dia lambang kemegahan. Sebab tu tengok zaman tahun 600 lebih, bila Sultan Abdul Hamid bin Bras, kami bin Bras, Sultan Abdul Hamid naik memerintah Syria. Dia jadi pertelingkahan di antara dia dengan Imam Nawawi. Jadi isu dengan Imam Nawawi, pasal Imam Nawawi tak mau fatwa. Rakyat-rakyat buat keluar nafkah untuk beli senjata mempertahankan negeri lawan kerajaan Mongol. Bila raja minta, masa tu zaman perang, bila
Raja minta Tok Mufti, Pak Qadi fatwa, semua fatwa kena awak keluar. Imam Nawawi tak fatwa apa, Imam Nawawi kan mufti, ngajak tempat dia lah. Tapi orang Syria tak mau buat keluar belanja selagi mana Imam Nawawi tak fatwa. Tu bisa ulama dulu. Dia bukan qadi. Qadi zaman tu bukan qadi sebarangan. Lebih kurang Imam Nawawi juga. Alim dia tu. Kan? Tapi orang awam tak mau dengar selagi mana Abu Zakaria Yahya Syarafun Nawawi tak fatwa. Sebab hebat Imam Nawawi ni, dia ada 10 kelebihan yang ada kepada Nabi Allah Yahya alaihi salam. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya mubarakan aina ma kuntu wa barram bi walidati. Tu ada 10. Contoh bab kelebihan Nabi Yahya ada 10. Imam Nawawi ni umur dah 45 pun. Dia berkata dalam sejarah dia tak pernah makan walaupun satu suap daripada orang luar. Semua makanan dia yang dibuat oleh ayah dia dengan mak dia. Mak dia ni warak, pak dia tu warak sungguh. Hak halal saja dia buat sebagai makanan Imam Nawawi. Imam Nawawi makan apa? Sepanjang umur dia buka puasa, makan ayak sahaja. Dia sok makan roti kering 3 keping. Tu Imam Nawawi sampai dia mati. Jadi Imam Nawawi. Imam Nawawi kata fuqaha dia hafizul hadis. Dalam dada dia ni lebih 100,000. Agak 300,000 lah. Imam Nawawi. Imam Nawawi, bila raja tak puas hati, raja nak buat tangkapan, panggil dia dalam majlis. Dia sediakan tentera yang ramai untuk tangkap Imam Nawawi, penjara. Imam Nawawi tak mau fatwa. Pasal apa Imam Nawawi kata? Imam Nawawi kata macam mana kamu nak mengarahkan rakyat awak keluar belanja sedangkan khazanah dalam istana masih lagi terlalu banyak. Tuanku sendiri ada 1,000 hamba. Tu dia. Imam Nawawi pelah satu. Raja murka tu. Majlis dia buh singa tu, bosak ni. Allah. Imam Nawawi naik atas pentas tu, depa duk kepung nak tangkap Imam Nawawi, tunjuk kat singa dengan rimau tu. Mangkit. Hidup jadi sekok, buka kepala, buka mulut dia, tepi raja. Tu. Pucat raja tu. Imam Nawawi bangkit balik. Tu dulu lambang kemegahan lah. Singa rimau kan patung yang berbunuh. Betul lepak awit kan. Kadang buat patung. Tapi banyak kanan lepak awit. Tu kemas. Boleh kat Imam Nawawi juga betul kan. Mangkit singa tu. Ulama kata dia buka mulut tu, kepala raja tu tak ada setengah mulut dah. Kalau rap sekali lup. Imam Nawawi kat tu sepatah Imam Nawawi tak jawab. Turun balik di tentera mana pun tak mau ni pakat petang tu. Tu karamah Imam Nawawi. Kalau kita mau mau try sekali lagi. Kita ada dan sebang kemas Imam Nawawi tak jawab lah balik. Lepas tu raja buat. Tapi raja buang tak dia. Diusir Imam Nawawi pada tempat dia. Keluar Imam Nawawi kan pernah tinggal Syria, ketua lagi buat haji dengan umrah. Dia sakit, dia merawi Imam Nawawi untuk balik. Imam Nawawi kata selagi mana Abdul Hamid masih memerintah, aku tidak akan jejak kaki di bumi Syria. Mati raja dia balik. Anak dia taat, main tak mahu Imam Nawawi. Balik tak lama sakit mati. 45. Orang dulu, lama dulu. Dengan orang yang kena seru mana-mana. Jika tiada hilang mungkar itu dengan orang yang kena seru. Mana kalau mungkar tadi ni boleh dihindarkan dengan orang yang hadir tadi ni, maka dia kena pi. Dan jika hilang dengan dia dengan sebab dia pi majlis tu, maka wajib atau sunat. Nah, nisbah wajib ni nisbah atau di sini bukan awli takhyir ni. Maka wajib yakni nisbah bagi walimatul ursi
Atau sunat yang nisbah bagi kenduri yang lain. Sunat apa? Wajib apa? Memperkenankan dia kita menghadiri. Makna kalau kita ni orang yang ada, inilah orang panggil apa hari ni, ada dia ada authority, kita pula wibawa tu, ada credibility. Dengan DBD sudah. Skibidi-bidi. Kita PPP tu orang segan kan, orang malu alah, orang katuk wajib bila nuri nikah. Kalau nuri biasa sunat kita pi. Kalau kita tak pi, lepas tak bunyi lagi, kita sampai-sampai pakat tutup majlis. Dulu ni kalau buat lagu tu dulu Tok Haji Saad Monggui, kalau kenuri dia pi nak bunyi ke, duduk tengah bunyi pun berhenti lagu tu ya. Dia buat karan, putih karan tu. Ada anak murid dia dulu duduk dalam pondok beli radio, dia tak bagi bunyi radio. Tok Haji Saad Monggui ni dia katok time bunyi, time tak bunyi dia tak katok. Dia pergi sampai di pondok, lepas dengar tu ramai bertutup radio, dia tak katok dia balik. Kali tu lepas tak ada katok, dia katok radio tu. Tak apa, geng lain tak ada muka, tak apa. Lepas tak nasib baik kami tak buka awak. Selamat radio tak kena katok. Tengok duk isu tu kilap panah. Hak kawan ada sebiji lagi balin tu. Ada hak kawan seorang ni dah ada pasang tu katok. Hak seorang lagi dia tak pasang masa tu, selamatlah dia kata. Kilap panah. Hak seorang lagi tengok dia pegang baling tu tinggal tu. Tu sambung gue tu. Keramat tu. Tu guru tu. Kalau dia lalu kuat hadrah putih. Babalah kata di petani tuk apa? Tuk cauk. Tuk cauk tu lebih atas lagi daripada tuk dalau. Atas dapat doi. Tuk cauk lebih kurang lebih pada. Tuk cauk ni dia kata kalau siam dia buat majlis upacara mati balik apa. Nak lalu kat depan pondok dah heret tak jalan, pakat berhenti sengak. Buat majlis kan kadang bawa dengan notang-notang ha. Lalu depan jalan depan pondok dah tu. Tak boleh lalu. Tarik tak mai. Depa nak jalan tak boleh. Turun untuk ketua ni pergi minta maaf, minta izin untuk jalan. Turun tangki baru boleh jalan. Keramat. Apalah cerita tu. Nak minta songkran pun kena minta izin kat dah. Lalu kot tu tak lepas, tak boleh jalan. Kena turun pergi mengadap dia minta maaf apa semua. Abang nak lalu kan siap kita nak jalan tak boleh budaya apa. Tu tangki baru boleh jalan tu. Oh, keramat sungguh. Saya dengar cerita dulu. Ini cerita banyak. Itu Tok Haji Saman. Tok Haji Saman dia panggil Haji Saman Sorban Hijau. Haji Saman Sorban Hijau ni dia mengaji kat Syekh Wan Ali Kutan. Dia mengaji sekali dengan Tok Kenali. Tapi Tok Kenali tu pala telaah dia lah. Ngaji balik mai. Keramat tak keramat guna Syekh Wan Ali Kutan. Wan Ali Kutan ni Syekh Ahmad Fatani mengaji kat dia di Mekah. Tok Nali ngaji kat dia. Dia umur panjang. Syekh Wan Ali Kutan. Allah yarham Tok Haji Teluk Tan. Ali Kutan. Tok lah tak masa tu dia baru pergi Kelantan. Syekh Wan Ali Kutan. Orang bisa ambil lemata arak kat Tok Haji Teluk sangat dekat. Qala Syekhuna. Dia kata qala Syekhuna musannah terus. Dia dekat. Syekh Wan Ali Kutan. Dia nak murid dia ni. Nama Tok Haji Saman Sorban Hijau ataupun Mata Merah namanya. Keramat dia ni kalau dia masuk dalam sungai Kedah dulu ni, dia jijak kaki atas perahu, buaya satu sungai tak boleh buka mulut. Keramat. Satu hari tu dia duduk mengajak dalam pondok lah. Bunyi tum. Cina duk mi wayang tongkoi. Opera apa? Dorah tu nak kita tak boleh. Zaman. Alah kali tu kata kat budak pondok dah ni. Hampir abang lepas so berhenti nak mengajar nak bang payah. Budak pondok pi balik 5 orang. Waktu kepung nak buat gempang lari balik. Waktu tu guru kami pi dah lepas nak buat kami. Sudah tak apa pi dah. Dia kata dia masuk pergi dalam bilik, ada satu kitab lama tu lah kitab tu.
Tok Haji Saman masuk pergi kita duk katuk tu. Dia buka. Dia ketuk. Budak-budak ponok dah lari pergi tengok. Terbit taik habis buat tu. Terbit taik. Dia bukan baca. Dia tutup. Kita ada tutup. Dia buka. Dia buka aku tu. Dia pun tak ada tengok. Dia buka. Dia ketuk. Terbit taik tu. Tak orang parti. Mangkak main minta maaf. Tunggu dulu. Tapi dia tak buat ikut dan. Kalau kita tak ada main minta dia, kita balas dulu lah. Itu di Saman lah. Kubang Siam. Ayah. Pak Lang Keria. Ayah Pak Lang. Ayah Arwah Pak Lang. Rahmat. Tak ada orang lagu tu yang melampau tu. Ada orang macam tu berani pun ni. Kan kata puak lah pihak tak nak tengok keramat. Kita tak nak tengok keramat ni. Tapi dah kita yakin, kita percaya. Kamat Jamala ni tak apa nak nampak sangat. Memang tasik banyak. Ada kamat tak ada guna apa tu. Kan nak ikut, kan nak percaya. Habis. Itu cerita berkenaan dengan bab kenuri lah. Habislah prasyarat. Bahasan berkenaan dengan bab kenuri. Nah, lagi akan datang ni kita akan berbicara berkenaan dengan qasmi wan nusyuz. Giliran ni. Ni. Cuma pakai seorang. Tapi kitab ni tak boleh baca sana. Kena katuk. Awak. Semua bini seorang gila apa? Kalau sebagai persediaan boleh lah. Ya, dia pergi satu tu. Bila baca dalam bab ada kita kata dalam bab kenaan dengan qasmi wan nusyuz. Oh, kita tahu berat kita nak mengadili pernikahan. Susah. Saya ingat kepala bau lah. Iza kana 'inda ar-rajul imra'atan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Abu Daud. Sunan Abi Daud dah hadis tu. Nabi kata iza kana 'inda ar-rajul imra'atan. Apabila ada di sisi seorang lelaki ni dua perempuan, yakni dia memiliki akan dua isteri, tapi falam ya'dil, dia tidak berlaku adil sesama mereka, falam ya'dil bainahuma. Lagu mana kawan ni nanti? Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bahu dia sengit. Duduk tu. Ingat siap-siap abang ni. Lah mungkin pada masyarakat ni tengok duk tu. Hang saya bini banyak. Tak berlaku adil. Payah. Adil tu diukur daripada sudut apa? Ni kita nak bicara ni. Dia pengibat taswiyah. Taswiyah fil qasmi, taswiyah fil tamattu', taswiyah fil hubbi wal wuddi. Ada banyak taswiyah. Dan taswiyah fil kiswah. Taswiyah fil nafaqah. Mana yang kena? Taswiyah menyama rata. Payah ke bicara abad ni? Ni kena ambil detail sikit. Saya ikut sebagai persediaan. Anda ada kemampuan, silakan. Roh. Tapi kalau tak ada kemampuan, qif. Lepas pada qif, U-turn. Ayah, nikah ni siapa pun mau banyak. Tapi kita tengok daripada sudut keadilan, kita mampu berlaku adil tak? Itu yang susah. Rasa ada kemampuan untuk kita berlaku adil, sila. Tapi kalau tak ada kemampuan, jangan cari pasal. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Teringin angan-angan tu siapa apa ada. Normal lah. Kalau tak ada mau aku dah takut tak mau, tu tak normal lah tu. Nanti kan datang ni dalam bab isteri. Kan kalau perempuan yang kita dapat melalui milik yamin, itu tidak wajib kita menyamaratakan ataupun mengatur giliran. Ni kan datang kata panjang. Qadimah tu dulu nak sebut.
Macam mana apa dulu boleh masuk tajuk. Kalau kita nak baca senang sikit. Urai siap-siap lah. Ni baca lah nak kena urai siap-siap. Nanti kita ulang lah. Apa makna qasmi? Apa makna nusyuz? Nusyuz khuruj an ta'ati zawji. Qasmi. Qasmi ni makna giliran. Kalau qasmun tu giliran. Qasamun sumpah. Qismun bahagian. Itu sama, dia baris-baris, ubah baris. Qasmun giliran, qismun bahagian, qasamun sumpah. Arab lebih sikit lah. Tukar baris lah, lain terkoi kan. Ada seorang tu dia pergi Arab lah, pergi Mekah. Dia nak pergi pelik Arab. Pelik Arab. Dalam bahasa Arab dia panggil laban. Laman ni susu lah. Dia nak pergi bunyi pelik sikit, labin. Dia pergi labin tu Arab tu metak kita bata atas tu siapa? Tu labin. Labinun tu bata. Laban susu. Dia nak pergi bunyi sedap labin satu. Labin. Kita batu boleh kat dah. Lebih orang tak boleh gelas batu tu. Sarang. Baris ubah baris. Lain makna macam sarang. Burrun, birrun. Bar daratan, bir kebaikan, burrun gandum. Beza. Jauh beza. Banyak orang sarang tu. Dia punya lapas-lapas yang ada 3 wazan taslis. Baca dengan 3 wajah. Makna lain banyak. Dia panggil sulasi mujarrad. Vocabulary dia saja 88,000 kalimah. Orang putih dalam 12,000 je. Ini kalimah yang ada 3 huruf. Arab kalimah sulasi mujarrad sahaja. Bukan sulasi mazid. Sulasi mujarrad 88,000 sampai ke 90,000 vocabulary dia. Jenuh hafal je. Bahasa Arab. Tu kira kita ni Arab biasa ni, Arab tinggi dulu. Tu semua kena ngaji syair. Kena ngaji hadis, dia kena mengaji sab'ah mu'alaqah. 7 syair yang digantung. Ngaji hadis, kamu ngaji hadis tu. Saya agak lah ilmu ni satu-satu. Tak baca, saya duk tulis. Kalau ada dalam kepala tak ingat lah. Dia kita baca ni. Fi ahkamil qasmi wan nushuz. Nashaza yanshuzu nushuzan. Nak sedap bab istilah ni, dia kena cari mustalahat fiqhiyah 4 juzuk. Ulama Mesir susun. Cari tak? Cari yang tak ingat lah mu'alif dia nama apa, lama tak tengok. Dia orang mutakhir ni ada doktor-doktor ni. Lepas rajin. Syekh Zahad ni ada doktor-doktor ni, mereka mengaji banyak. Mereka tolong kita ambil kitab banyak-banyak kan. Jadi himpun buat satu mudah. Kalau kita nak beli kitab-kitab tu besar-besar. Dia himpun tulis satu kitab nama Mustalahat Fiqhiyah. 4 juzuk. Lepas tu dah. Apa saja istilah dalam fiqh semua dok main. Atas 4 mazhab. Isi mazhab ni apa maksud? Isi mazhab ni apa maksud? Lepas tu kalau nak orang minat dengan fiqh ni, nak peluh kan. Kena cari kitab tu. Tasawuf pun dia ada mustalahat sufiah. Mustalahat sufiah. Go dengan syarah Qushairi, sedap kita. Qushairi ni dia kamus bagi kitab tasawuf. Kalau siapa aja tasawuf ni kena ngaji risalah Qushairi, Imam Abu Qasim Qushairi, ulama 300 Hijrah. Penjelasannya lebih panjang. Syarah bagi dia tu. Nama Nataijul Afkar Al-Qudusiyah, karangan Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Tak ada mana 4 juzuk sahaja. Satu juzuk 300 400 bersoal. Kita ada sedap bawa dia baca lu.
Bapa ke syarah apa? Data i. Oh. Boleh nak cari lah, nak cari. Tu yang cari. Bocor. Dan memang di matan ada matan syarah tu sedap. Habislah. Berhenti tu lah. Ending nak berhenti gitu lah. Kalau dah masuk payah nak berhenti. Kita baca surat tak syok. Mai esok nak kena ulang dia pula. Tahsilul hasil. Ini dah ada masuk banyak bab. Bab banyak ini. Tapi cuti banyak hari ni boleh banyak bab lagi. Kita baca laju banyak lagi. Tapi baca terus mau. Baca terus tu. Sikit-sikit dah. Dia cepat habis kata ambil. Larat nak pulang. Berapa sekali main 10 muka surat kan. Dan tengah turn lebih. Aduh. Kebah kaki. Biar waktu itu dia masuk Qasim ini semua. Malam ni baca apa? Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية والإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Baca kita ikmat kan? Ha? Sudah baca satu. Apa dah? Tak tahu. Lepas saya Mak ikut. Tak tahu. Baca kita ikmat. Cuma tak ada. Tak masuk senarai. Saya tak bawa. Oh tak ada. Tak ada. Sulam 2 hari lalu. Saya sulam. Tak ada cuma tak bawa. Kebah. Ya, mana baca apa sulam? Malam. Boleh sulam. Nak pergi sulam terbaik. Ini tak apa, kita baca siang.